Okey. Kita dalam perjalanan ke Teluk Intan di rumah rakit Rin Sebelum tu kita nak singgah sarapan dulu. Penuh aku lawet dah. Tadi polis ada lalu dah sebelah. Itu. Okey. Kita singgah beli oleh-oleh dulu buat kudap-kudap makan atas rakit rumah rakit. Okey, nata di Koko pula. Untuk kuda-kuda nak naik dekat rumah rakit. Okey, kita dah sampai di Menara Condong, komplek Menara Condong Okey, ni dia. Menara Condong, Condong ke sana. Oh, RM4 sekilo ni. Depan Menara Condong. Oh. Durian bukit, durian bukit. Kalau ikan ada. Rin Rakit. Okey, kita dah sampai di rumah rakit Rin Rin Rakit Water Fun. Rin Rakit Water Fun. Okey, kawasan dia. Dah. Okey. Parking kereta kat situ. Okey. So sekarang kita nak masuk ke rumah rakit. Okey, alhamdulillah. Sampai dah kita di rumah rakit Rin Rakit Water Hunt. Ni parking boot. Okey, goyang sikit ni. Okey. Pasang ni. Goyang dek, goyang dek. Okey, kawasan dia. Okey, masuk-masuk je kita ada tais, TV. Ada kowe. Okey. Ini kawasan rumah rakit Rin. Oh, benar. Jom kita tengok seberapa bilik-bilik. Okey, ada 5 bilik sini. Rin 1, Rin 2, Rin 3, Rin 4, Rin 5. Okey, kita nak tengok bilik. Sini current diambil daripada darat, current dan juga air. Okey, ni bilik dia. Bilang. Okey, untuk 2 orang lah cantik ni, 2 orang. Ada kipas. Okey, ada kipas diri dan juga kipas atas pun ada. Ada plug. Ada semua ada kan? Ada. Okey, plug dia. Ni current daripada darat Kalau kat Kelong current solar je. Okey, ini boleh kalau itu kan boleh duduk 4 orang tapi ni kita duduk 2 saja. Honeymoon. Okey, ini laku dia. Ini. Okey, ni Rin 1. Rin 1 sama juga 2 katil. Kita bagi 3 tilam. Ada kipas berdiri dan juga kipas atas.
tu ada speaker. Oh, apa sikit buat speaker. Okey, cantik. Sikit buat speaker Okey, kita tengok bilik air. Dapur. Okey, kita order satu baris ni semua. Dari dapat sana satu dapur, sini satu dapur. Jom kita tengok. Okey, buka grill. Okey, ada barbecue. Malam ni kita buat barbecue. Ada dapur Dapur ada 2 gas. Satu gas spare, satu gas pakai. Ada tong sampah. Okey, sinki Sinki air daripada darat semua. Dia bukan air tangki mandi wajib boleh. Okey. Ada kuali, sudu sudip, pinggan mangkuk. Okey, ada periuk belanga semua. Dari meja ada periuk nasi 2. Okey. Ni ada pinggan. Okey, kat sini pintu belakang. Ni ada bilik air. Nah, ini store lah. Okey, jadi bilik air. Okey, orang Perak dah. Okey. Ni tempat mancing. Air tengah pasang. Tengah pasang. Okey, ada disediakan kursi-kursi kat luar ni untuk kita melepak-lepak. Peti ais Peti ais. 1 peti ais. 2 peti ais, 3 peti ais. Nak isi umpan. Peti ais function Okey. Ini untuk simpan umpan Okey. Right. Ini apa? TV. Okey. Ada koin. Ada almari. Almari siapa ni? Barang tuan rumah. Ada bagi. Tu dia. Oh, sedap ni. Okey, ni ring 4, ring 5. Bilik 4, ring 5 ni dia besar. Okey, dia ada 2 katil queen. 2 katil queen. 1, 2. Dan dia ada aircon, sejadah, berbagai sejadah. Itu ada kipas. Kipas ni kalau nak mancing kat luar boleh buat keluar. Okey, boleh muat dalam 2, 4, 6 orang boleh muat dalam ni. So dia ada bagi tilam spare. Tilam spare. Jadi boleh muat 6 orang lah. Okey. Ni ring 4. Dapat lah. Laju. Hari tengah pasang ni. Okey, ini bilik air. Sama juga macam di sana. Okey, ni bilik air Kita tengok bilik air. Okey, bilik air sempoi. Okey, ni tempat pembuangan. Ada water heater. Okey. Ada ni. Barang apa nak panggil ni, besin. Besin besar. Nak mandi pakai gayung boleh. Nak mandi pakai water heater boleh. Okey. Bilik besar, tandas duduk. Okey, sini kunci. Ini store Okey, bilik air. Dia bagi okey. Sebelah sana lain punya. Jiran kita sebelah sana. Okey. Ini macam sama. Ada fasiliti semua sama, ada air, rice cooker, sinki, dapur, gas. Mana sekarang kita dapat 2 dapur Ujung sana satu. Okey, ujung sana satu dapur, sini satu dapur. Tapi dengan syarat kita kena booking satu semua ni. Kalau booking campur kita kongsi-kongsi lah. Okay, ini kiblat kiblat. Okey. Wah, ada boat macam ni nanti kita naik 8 insya-Allah. Kita akan naik boat macam ni, tapi boat kita besar sikit lah.
Boleh naik 10 ke 15 orang. Ini boleh kecil sikit, boleh naik 5-6 orang je. Okey, insyaAllah 8. Ma. Okey, yang mancing masih menunggu umpan dimakan. Sekarang ni kita nak hidup api, buat bara sekarang, kita nak barbecue. Masak nasi, prepare untuk makan makan malam. Malam ni menu kita barbecue, ayam dan nasi. Ada tu dalam tong tu. Itu dia. Oh, ke sini. Tangan ini memang Selawat. Bebek. okey. Gulung lagi. Gulung. Kenapa bersilang silang? Mana satu? Jap. Oh. Pakai kipas ni je senang. Sedap ni. Aduh, goreng. Apa ikan? Air laju je kita. Okey. Gambar. Makan. Sejuk ayam tu tak sedap. Ayam ni mana? Cantik kan sebenarnya. Bismillah. Alhamdulillah. Lama. Udah. Lama. Lesen jadilah lesen. Pancing tadi juga ke? Pelan tarik. Lepas. Angkut. Tarik habis. Tarik cepat. Alalam. Okey, waktu malam Waktu malam kita teruskan memancing. Okey, jangan tarik kok, jangan pusing laju. Okey, tarik, pusing. Sini ada tak ada ni. InsyaAllah tak ada lah. Tak lekat. Oh, sini ada konsert ni. Sini ada konsert ni. Lagu kenangan. Okey. Selamat pagi. Okey, pagi ni kita nak sambung mancing. Pagi ni kita ada sarapan pagi selemak dengan Nescafe. Kopi. Teh. Oh, okey. Ada kari pap. Goreng kari pap dengan nasi lemak. Layan. Okey ni kita tengok live World Cup Argentina 1, New Zealand 0.
Sambil mancing. Mana cik ambil ni? Ingat tak datang, lama nunggu. Lama tunggu, ingat tak datang di. Ha. Dengan gerak-gerak macam-macam ada. Pagi tak boleh, pagi sebab orang baru lagi kan. Ada cikang ada, buah-buah ada, nasi goreng ayam ada, Maggi goreng. Wah. Udang ada udang. Udang sama. Udang kena cari ni. Udang naik, udang naik. Alhamdulillah. Itu dah. Dan aku mai. Okay, kita nak balik dah. Nak lah.